Tiba-tiba dekat belakang ada yang sambut. Amin. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan podcast PSU Kisah Hitam Penternak. So, disclaimer, kisah ini hanya sekadar hiburan. Mana yang baik kita jadikan pengajaran dan mana yang buruk kita jauhkan. So, pencerita pertama kita, perkenalkan diri boleh? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Suhail ataupun lebih dikenali sebagai Abang Su. Okay, so untuk podcast kita ni, kita akan lebih menghuraikan berkenaan kisah-kisah seram yang terjadi dalam dunia ternakan. Tapi untuk episod pertama ni, rasanya mungkin Abang Su sendiri akan bercerita kisah seram yang dialami oleh Abang Su sewaktu dalam dunia ternakan ni lah. Okay. Sebab kita main dengan benda hidup, betul tak? Dan kadang-kadang benda hidup ni ada benda hidup yang lain yang bersama kita yang mungkin kita tak perasan. Abang Su punya intro dah buat saya seram. Oh, okay. Okay, teruskan. Okay, so rasanya mungkin kita boleh terus masuk ke kisah seram kita yang pertama lah. Baik. Okay, untuk podcast ni kita santai je, kita relax je. Kisah seram yang pertama ni, waktu ni Abang Su hadapi di Kuala Kangsar, tak silap Abang Su. Okay, kisah dia, ada seorang peternak ni, kita perlu bekalkan dekat dia waktu tu reban portable, reban yang pasang siap, dan ada beberapa lagi lah benda-benda lain, bekas makan, bekas minum, vitamin, dedak, anak ayam dan sebagainya. Oh, untuk ayam Tapi lah. betul. Tapi pembekalan pertama tu kita pergi ke sana untuk kita pasang reban dahulu. Okay. Dan lokasi kita punya customer ni, dia jauh ke dalam kawasan hutan dan kawasan berdusun. Abang Su susah nak, dia bukanlah susah nak explain. Dia kita masuk ke jalan satu kampung, dan masuk dalam satu kampung tu kita akan masuk satu lagi lorong yang memang akan terus hujung sampai ke area hutan. Oh, saya boleh bayangkan. Jauh daripada perumahan lah cerita dia. Betul, sangat jauh daripada perumahan. Dan waktu tu, masa pertama kali kita masuk pun, Abang Su dan tim Abang Su, kita ada lebih kurang dalam 4 ke 5 orang waktu tu. Kita pun agak was-was dan takut lah. Betul ke kawasan ni? Sebab ini location yang diberikan oleh customer. Tapi bila kita sampai, okey betul, ini adalah location yang tepat. Cuma kawasan dia tu agak scary sebab dia memang sunyi, area dusun, dan memang tak ada rumah orang. Tak ada rumah orang dan line pun tak ada waktu tu. So kita memang, tapi waktu tu okey lagi lah, tak ada isu lah. Dan kebetulan pula kita datang tu dekat rumah customer tu adalah pada waktu petang. Kita sampai tu anggaran dah lebih kurang pukul 6 petang. Sebab sebelum kita ke rumah customer tu, kita ke rumah customer lain, pasang reban yang sama juga. Kemudian baru kita pergi ke rumah encik ni, yang berlaku peristiwa yang ni berlaku peristiwa ni. Kita pergi ke tempat dia. Waktu tu dah pukul 6 petang lah, baru kita datang, baru kita nak set up. Okay, so pada mulanya kita tak ada nak fikir apa-apalah. Waktu kita datang, kita jumpa customer, tuan rumah, sangat peramah orangnya, sangat baik. Dia pun tunjukkan lah dekat mana kawasan reban yang ingin kita pasang. So waktu tu kita pasang 2 set reban portable. Dan satu reban portable ni kita ambil masa lebih kurang daripada 1 jam untuk kita siapkan. Lama juga ya? Agak lama sebab waktu tu kita kena custom sikit reban ni. Kita custom sikit, waktu tu kita tambah dengan beberapa lapik pelet kayu dan sebagainya. So kita custom, so sebab tu dia ambil masa yang agak lama. Dan kita punya team pun waktu tu tak ramai, termasuk Abang Su lebih kurang ada 4 ke 5 orang saja. So satu reban tu lebih kurang 2 orang yang akan pasang. Okay. Jadi kebetulan waktu kita tengah pasang tu, so far alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Tapi Abang Su pelik, waktu pukul 7 ke atas, tiba-tiba kawasan tu rasa sunyi. Yang tersangat-sangat sunyi, terlalu sunyi. Sebelum tu kita ada dengar lagi bunyi burung, bunyi haiwan-haiwan lain. Tapi tiba-tiba dalam pukul 7 suku tu, Abang Su rasa sunyi. Bunyi angin pun tak ada. Bunyi yang sangat-sangat sunyi. Bunyi daun pokok pun tak ada. Dan kemudian
Tapi tak apalah, kita tak fikir apalah, kita teruskan bekerja. Kita nak make sure Reban tu siap, cepat siap, kita nak cepat Boleh pergi. balik. Betul, kita nak cepat balik keluar dari tempat tu. Tapi semasa kita tengah buat tu, kita tengah pasang, tiba-tiba ada tuan rumah juga, tapi isteri kepada tuan rumah. Dia datang, dia memberitahu kepada kami, yang ni nak siapkan hari ni juga ke? Sampai malam ke? Kita cakap, kalau boleh kita siapkan teruslah hari ni juga, sebab kita pun tak adalah nak postpone kerja, lepas tu esok kena datang lagi. Sebab jauh kan? Jauh, so better kita siapkan terus. Betul. Okay, jadi wife kepada tuan rumah pun cakap, oh okay, cuma dia berpesan hati-hati sebab dia tiba-tiba dia berkongsi cerita dekat kita yang membuatkan saya pun meremang waktu tu. Puan ni tak takut betul. dalam tengah kerja kat kawasan yang sunyi. Betul. Waktu yang maghrib hujung-hujung tiba-tiba ada orang datang bagi pesanan. Dan betul, dan satu lagi Abang Su lupa, kawasan tu juga kawasan dusun, memang tiada sebarang cahaya. Waktu tu kita berbekalkan cahaya bulan dan ada beberapa torchlight yang kita bawa lah. Sebab masa tu kami pun tak expect, kami pun tak get ready sediakan lampu yang cukup, sebab kita tak expect kita akan pasang sampai lewat petang ataupun dan tak malam. expect kawasan dia begitu ke dalam. Yes, dan tak expect kawasan dia pun yang tempat yang sangat sunyi. Jadi waktu kita tengah pasang tu, memang apa yang Abang Suri kata, kita hanya akan nampak bayangan kawan kita saja. Sebab waktu tu tengah gelap, so kita ditemani kalau cahaya saya bulan. Kalau saya dah lari dulu dah. Saya duduk dalam lori je. Betul. Jadi puan tu pesan dekat Abang Su, mereka ni, customer kita ni, dia ada bela kambing dekat hujung belakang dusun. Okay, dia ada bela kambing. Tapi yang peliknya, sebelum ni dia berkata dengan kami, kambing diorang mati lebih daripada 10 ekor dalam satu masa yang sama. Tapi yang peliknya adalah, bila diorang jumpa bangkai kambing tu, hanya tinggal kambing tu mati, tapi di bahagian kepalanya hanya tinggal tengkorak sahaja. Tetapi di bahagian badan yang lain semua masih lengkap, masih ada daging dan sebagainya lah. Kepala tu tak putus, tapi hanya tinggal tengkorak sahaja. Dan waktu tu bila customer kita cakap macam tu, Abang Su, waktu tu puan tu cakap dekat dua orang, Abang Su dengan kawan seorang lagi. So kami berdua ni pun dah tak sedap hati lah. Kita cakap, oh ya ke puan, tak apa, insyaAllah kami hanya nak buat kerja. Kami pun tak minta bukan-bukan lah. So kita sambung kerja, tapi Abang Su tak beritahu dekat tim yang lain, sebab kalau boleh kita tak nak ganggu lah emosi diorang. Betul. So waktu tu kita masih teruskan kerja, anggaran lebih kurang dah 7.40 dan sebagainya. Dekat pukul 8 tu Abang Su, kita break sekejap untuk kita solat dahulu dan sebagainya. Okay. Dan pada waktu solat tu lah, Abang Su sendiri pun ada rasa something yang pelik. Okay. Abang Su rasa apa? Waktu solat tu, kita kita tumpang solat di pondok yang ada dekat kawasan dusun tu. Betul. Kita dah minta kebenaran tuan rumah dulu lah sebelum tu. Oh, ada satu lagi lupa. Tuan rumah tu, dia berpesan macam tu pada kami, dan mereka tinggalkan tempat tu. Tinggalkan kami saja. Dia tak teman. Tuan rumah tu, husband and wife tu, dia keluar daripada kawasan dusun untuk dia pergi melawat anaknya di hospital. Sebab waktu tu dia kata anak dia pun ada alami beberapa penyakit. So diorang tak dapat nak teman kita. So diorang beredar keluar lah. Tapi sebelum puan tu tinggalkan tempat tu, dia tinggalkan pesanan dulu dekat kita. Pesanan dia sangat berguna. Dan waktu tu pun kita teruskan kerja lah. Dan waktu solat tu, apa yang seramnya adalah, kita waktu tu kita solat bergila-gila. Kita sebab ada yang solat dulu, ada yang masih buat kerja, so kita bergila lah. Kita nak orang kata apa, jimat waktu. So waktu Abang Su solat tu, benda yang seram adalah, waktu tu Abang Su solat seorang, tapi masuk untuk rakaat yang kedua, tiba-tiba Abang Su rasa Abang Su ada teman. Serius Abang Su? Untuk rakaat kedua tu, lepas Abang Su baca Al-Fatihah, tapi kita taklah baca kuat, cuma kita bacaan tu dengar di telinga kita lah. So bila Abang Su sebut amin, tiba-tiba dekat belakang ada yang sambut, amin. Suara macam tu
Tapi dia macam mana abang? Dia suara tu banyak. Macam ramai dekat belakang. Tapi waktu tu Abang Su masih husnuzon lah, kita teruskan solat. Tapi waktu tu solat dah agak laju sikit lah. Pace dia dah laju sikit. Dah mula berdebar. Dah berdebar. Dan lepas rukuk, waktu sujud, waktu kita nak sujud tu, kan sebab kita solat di atas pondok kayu. So bila kita turun tu, kan ada bunyi macam ni kan. Kita lutut kita kena dekat lantai kayu, so ada bunyi. So waktu Abang Su turun, tiba dengar banyak. So waktu tu kita pun dah tahu bunyi kawan ketuk-ketuk. Tak. Sebab kita punya reban tu reban besi. Kalau nak ketuk pun bunyi besi, bukan bunyi kayu. So apa yang terjadi, Abang Su teruskan solat sampai habis. Tak nak lari pula kan. Tapi macam Abang Su kata lah, pace dah laju sikit. Pace dah laju. Kemudian kita bagi salam. Dan salam terakhir, dia salam terakhir tu ada yang menyaut salam. Bukan menyaut, maksud macam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibarat macam dan ada seorang berjemaah lah. Dan ada seorang lagi yang memberi salam juga, tapi hanya satu salam yang Abang Su dengar. So waktu tu lepas habis solat, kita terus sambung kerja. Tapi kita tak cakap apa-apa dengan kita punya tim. Kita teruskan saja sebab Abang Su kalau boleh tak nak ganggu momentum, fokus. Sebab waktu tu apa yang kita fikir, kita habiskan kerja, kita keluar dari sini. Itu saja. Dan kebetulan lepas dah habis benda ni, lepas kita dah habis buat kerja, dah keluar dari tempat tu, baru Abang Su buka cerita, bersembang dengan kawan. Dan kawan tu pun cakap dia tak kena benda yang sama, tapi dia rasa ada benda yang tak baik dekat situ. Kawan tu cerita dekat Abang Su, sebab kawasan tu dia kawasan dusun durian. Okay, dia dusun durian dan dusun buah lah. Untuk kawasan pertama, tak silap Abang Su, dusun rambutan. Kemudian ada macam buah lain lah. Dan hujung yang kat tempat kami pasang tu adalah dusun durian. Dan dia di kawasan yang agak berbukit. So kawan Abang Su ni kata, dia nampak dekat hujung bukit sana ada satu pokok yang besar. Dia ada nampak satu, mula-mula dia kata itu adalah kain. Dan waktu cerah pun kami nampak kain tu. Nampak kain tu warna biru-biru putih. Kita nampak memang ada kain yang macam mungkin di tengah balut buah, mungkin tu buah nangka yang dibalut dengan kain ataupun guni lah. Kita Abang Su pun nampak guni ataupun kain tu. Tapi waktu agak maghrib, waktu dah pukul 7.40 tu, rupanya kawan Abang Su nampak kain ataupun guni tu dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan banyak kali. Tanpa kami sedar, yang lain sedar. Oh, bulu rumah Abang sudah meremang. Tapi waktu tu keadaan lantak angin bertiup kuat ke? Itu yang Abang Su kata. Waktu tu kita rasa sunyi. Kita tak ada rasa angin, tak ada rasa bunyi daun bertiup. Tapi goyangan tu ibarat macam ada kawan, angin. Dan goyang tu bukan goyang sikit. Kalau kena angin pun, kalau contohlah dia balut buah, melambai kalau hanya bergerak sikit saja, sebab buah nangka mungkin berat. Tapi yang kawan Abang Su nampak kain ataupun balutan tu, kita tak pasti tu balutan apa, bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. So adalah lagi beberapa kisah kawan-kawan Abang Su serang yang mereka ceritakan. Itu salah satunya lah. Ada yang kata tengah buat kerja tu ditiup angin sejuk di belakang, sebagainya. Saya pula yang meremang ni dengar. Tapi Alhamdulillah, niat kita baik. Kita hanya nak pasang, kita nak selesaikan kerja. So Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang serius. Tak ada yang ikut bawa balik. So far Alhamdulillah tak adalah. Dan kawan-kawan Abang Su sekarang pun semua Alhamdulillah sihat. Tak ada orang kata kena apa-apa ke. Dan mungkin waktu tu apa yang Abang Su rasa lah, sebab kita orang luar, kita masuk ke kawasan mereka, mungkin mereka hanya nak memberitahu mereka ada di situ, jadi jangan buat bukan-bukan. Itu saja kot Abang Su rasa lah. Dan boleh jadi juga kan. Dan kami punya niat memang hanya masuk untuk bekerja sahaja. Seatmate diorang tak ikut bawa balik. Tak ikut balik betul lah, Alhamdulillah lah. Kalau ikut bawa balik tu satu hal. Betul. Dan Abang Su tak ingat Abang Su ada cerita benda ni dekat tuan rumah ke tak. Tapi Abang Su rasa tuan rumah sendiri pun tahu, sebab itu kawasan dia. Even isteri dia dah bagi warning. Even wife dia pun dah beri tahu something dekat kami lah. So
itulah salah satu pengalaman seram yang Abang Su boleh kongsikan. Salah satu, maksudnya ada Salah banyak satu, lagi ada ni. lagi beberapa lagi kisah Ini yang seram. kita nak. So rasanya untuk episod pertama, part 1, satu cerita. Kita akan sambung lagi untuk part kedua, untuk kisah yang kedua pula. So guys, kalau nak tahu lagi kisah seram Abang Su, nantikan part yang kedua.